Hampa tahu tak, lelaki ni tagih makan logam besi. Michelle Lotito ada satu penyakit yang jarang berlaku yang menyebabkan dia berselera terhadap benda-benda yang bukan makanan. Tabiat pelik ni mula sejak dia berumur 9 tahun selepas dia ditangkap makan kaca, dan ketika dia mula bertaruh dengan kawan-kawan dia bahawa dia boleh makan benda bahaya seperti paku, botol dan pinggan. Sebabkan itulah lama-kelamaan dia berubah jadi satu tabiat dan kebiasaan. Tapi dia tak berhenti kat situ saja. Bakat pelik ni akhirnya menjadi kejaya yang menjaga pendapatan, sampai ada yang sanggup bayar dia $5,000 untuk makan basikal saja. Oleh kerana logam tak boleh dikunyah begitu saja, dia akan potong jadi kepingan kecil dulu sebelum makan. Yang mengejutkan, sepanjang hidupnya Lotito telan 18 basikal, 15 troli pasaraya, 7 televisyen, sebuah komputer dan juga sebuah kapal terbang Cessna. Secara keseluruhan, Lotito makan hampir 9 tan logam, tapi dia meninggal pada usia 57 tahun. Haha, sila komen.